أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang bersahabat Tuan Pengurusi Madrasah An-Nasriyah, seluruh ahli tuan kuasa, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, adik-adik dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat sama-sama dapat kita meneruskan pengajian hadis ni kembali, ya. Selepas pada kita melalui bulan Ramadan, ya, dan masih lagi kita meraihkan Aidilfitri, ya. Mudah-mudahan dengan kebaikan, ya, amalan yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dan saya mengucapkan selamat hari raya, ya, pada semua. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan masih lagi berpuasa sunat, ya, puasa 6. Saya belum lagi mula. Belum mula ada. Cadang nak mula lah. Nak mula pasang niat, nak mula esok. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat menghabiskan puasa sunat 6 Syawal, InsyaAllah. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini, sama-sama kita membuka majlis ilmu ini dengan baca umur kitab. Yang pertama, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, alim ulama, dan kepada khusus penyusun hadis ini iaitu Imam Muwahhidin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darain. Amin. Bab tentang amal ma'ruf dan nahi munkar. Hadis yang ke-8, ya. Yang ke-8, muka surat 121 bawah sekali. Masih di belakang ada kitab ni. Ada kitab ni. Dia tebal kan? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Faqila lirrajuli ba'da ma zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatimaka intafi'
bihi qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Ni pasal cincin ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas ya, yang dipakai oleh seseorang, kemudian beliau melepas dan membuangnya seraya bersabda, Nabi nampak cincin dipakai oleh seorang sahabat, Nabi ambil cincin tu, Nabi campur, buang cincin tu ya. Salah seorang di antara kamu sekalian, Nabi bersabda, salah seorang di antara kamu sekalian sengaja mengambil bara api dan menaruhnya di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, maka ada seseorang berkata kepadanya, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah cincin itu. Ia menjawab, tidak, demi Allah, saya tidak akan mengambil cincin itu selama-lamanya kerana Rasulullah SAW telah membuangnya. Riwayat Muslim. Kalau kita lah cincin tu, kita kutip hidup balik. Fikir orang kan. Tapi kalau yang sahabat ni dia tak ambil. Dia tak ambil cincin yang dibuang oleh Nabi SAW. Sebab cincin emas tak boleh dipakai oleh lelaki. Emas ni perhiasan bagi perempuan. Ya. Apa-apalah. Dia bagi perhiasan emas sekalipun tak boleh dipakai oleh orang lelaki. Yang dibolehkan oleh orang lelaki memakai cincin perak perak. Suasa pun tak boleh. Suasa sebab dia ada campuran emas, perak dan juga tembaga. Itu suasa tak boleh ya. Jadi cincin ni bagi orang lelaki sunat sunat pakai cincin, tapi bukanlah cincin emas ataupun suasa. Selain daripada itu boleh perak boleh jadi dia ada tempat sunat pakai cincin. Eloknya Nabi sebut makruh dipakai di jari jari tengah. Jadi selain daripada jari tengah tu, maknanya dibolehkanlah jari manis jari kelingking ibu jari boleh bukan bermaksudnya tegahan tu membawa kepada haram, maknanya makruh pakai di jari tengah. Orang kata pakai cincin ni penyeri pemanis. Sebab Nabi pakai cincin. Sebab apa disunatkan pakai cincin? Sebab Nabi pakai. Nabi pakai cincin. Hadis yang ke-9. An Abi Sa'idin Al-Hasani Al-Basri anna Aiza bin Amru radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'il hutamah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhalah innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Hasan Basri ni dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in Hasan Basri ni tabi'in. Kita pernah dengar Hasan Basri seorang ulama yang soleh.
Hasan al-Basri. Dia dilahirkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Hasan Basri ni. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Tapi dia banyak bersama dengan para sahabat. Bahwasanya Aiz bin Amru radhiyallahu anhu. Aiz bin Amru ni sahabat Nabi. Aiz bin Amru sahabat Nabi. Dia diberi Allah Ta'ala dikurniakan umur yang panjang. Dan dia hidup pada zaman Nabi, iaitu dia seorang sahabat, dan dia juga hidup pada zaman tabi'in. Dikatakan dia juga hidup pada zaman fitnah, disebut ujung-ujung tu. Ayat dia hidup pada zaman fitnah ni, zaman pemerintahan Umayyah. Zaman Umayyah, zaman apa? Muawiyah, dan juga anak, kita kata zaman keturunan je lah, keturunan Umawi. Pada zaman Yazid bin Muawiyah, anak kepada Muawiyah. Zaman tu terkenal dengan apa? Zaman tu terkenal dengan pembunuhan Sayyidina Husin. Pembunuhan Sayyidina Husin. Iaitu ada dua khalifah ketika tu. Khalifah daripada keturunan Muawiyah, Umawi, zaman Umawi di Damsyik, dan satu lagi di pemerintahan di Kufah, di belah Iraq, iaitu dipimpin oleh Sayyidina Husin. Sayyidina Husin. Kenapa ada dua pemerintahan tu? Sebab dalam bila ada perjanjian tahkim, perjanjian, kalau ingatlah perjanjian tahkim di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ada di situ berlaku muslihat. Muslihat. Maknanya pihak daripada Muawiyah ni, iaitu diwakili oleh Amru bin Al-As ni, mengiktiraf Muawiyah sebagai khalifah, dan juga di pihak Sayyidina Ali ni, mereka minta supaya letak jawatan dulu baru kita serah lantik rakyat yang melantik. Tapi bila letak jawatan di pihak Sayyidina Ali, iaitu dikutai oleh Abu Musa Al-Asy'ari, bila letak jawatan, maka bukanlah serah kepimpinan tu pada rakyat, maka Sayyidina Amru bin Al-As ni mengumumkan Muawiyah ni sebagai khalifah. Kata nak bagi rakyat, tapi dia mengumumkan sebagai khalifah. Jadi bila diumumkan begitu, ada orang yang menerima, ada orang yang tak menerima. Tak menerima ni tak berpuas hati, kepada kita seolah macam ada penipuan di situ. Jadi ada yang kita kata ada yang walak pada Sayyidina Ali, ada walak kepada Muawiyah. Dia seterusnya lepas Sayyidina Ali dibunuh tu digantikan oleh anaknya Sayyidina Husin. Jadi berlaku ketika zaman Yazid bin Muawiyah ni, pembunuhan Sayyidina Husin, sebab kan nak mengiktiraf seorang khalifah saja. Nak mengiktiraf Yazid tu saja bin Muawiyah. Jadi dihantarlah macam tentera lah apa kan, untuk menyekat kemarahan orang yang menyokong kepada Husin bin Ali, Sayyidina Ali. Jadi ada mengatakan Yazid tu taklah bersalah, tapi di atas pemerintahan dia tu, tentera-tentera dia yang di bawah tu, antara disebut oleh dalang itu, kalau dalam hadis ni disebut Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ni dia seorang gubernur di Basrah, di Kufah Iraq. Ketika tu dia jadi gubernur bagi kerajaan apa? Bagi kerajaan Umawi. Jadi antara dia yang merancang dan dia menghantar tentera bunuhnya Sayyidina Husin. Bunuh Sayyidina Husin. Ada kata dipancung kepala tu,
Dia kata Ubaidullah bin Ziyad ni dicucuk kepala tu. Dia disebut Ubaidullah tu, kepala ni Sayyidina Husain ni rupa ni wajahnya sebiji macam Nabi SAW. Sama macam wajah Nabi SAW. Cucu Nabi ni, sama miripnya. Dan kalau dalam hadis Nabi SAW ada sebut, kan, Husain daripada aku dan aku daripada Husain. Allah mencintai sesiapa yang mencintai Husain. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis untuk orang Syiah ni, kan? Tapi hadis memang orang Syiah kuat pegang ni, tapi hadisnya hadis yang kuat. Bukan dibuat, bukan hadis yang kita ini hadis yang itulah. Bukan hadis yang dibuat, ini betul hadis Nabi SAW mengiktiraf. Mengiktiraf Sayyidina Husain. Dan kita kata bukanlah sebagai hujah untuk mereka itu mencerca para sahabat. Bukan lesen untuk mencerca sahabat-sahabat. Ini memuji memang itilah Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain ni dia wajahnya irat-irat Nabi SAW. Itu zaman ketika itu. Yang menjadi, yang dalam ni sebut Ubaidullah bin Ziyad. Dalam hadis Ubaidullah bin Ziyad, dia ketika itu menjadi gubernur. Gubernur di Kufah, di Iraq. Kemudian ia berkata, Aiz bin Amru radhiyallahu anhu datang ke rumah Ubaidullah bin Ziyad, datang ke rumah gubernur. Sahabat Nabi ni, Aiz ni datang ke rumah gubernur, iaitu Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian ia berkata, apa dikata kepada Ubaidullah? Wahai anakku, kan? Ini bahasalah, dia kata bahasa. Bahasa orang tua kepada anak, kan? Kepada orang muda. Ya bunayya, wahai anakku. Ialah pangkat anak, walaupun bukan anak, dia bahasalah. Tapi kita orang Melayu ni tak dibudayakan sangat bahasa. Pasal apa nak mengaku anak pula? Bukan anak aku, kan? Bukan apa aku, kan? Tapi orang Arab ni biasalah, kan? Wahai kekasihku. Laki-laki bagi kekasih, kan? Sebab nak menunjukkan tanda sayang. Ya Habibi, biasalah, kan? Ya Habibi, ya Habibi Albi. Kalau akan jumpa orang Arab, ya Habibi Albi, wahai kekasihku, hatiku. Dan dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yang Aiz ni, Aiz ni berkata, sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Maka janganlah kamu termasuk mereka itu. Dia berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad ni. Antara kata-katanya sebelum berlaku pembunuhan Sayyidina Husain ataupun selepas daripada itu. Mana dia menegur pemimpin. Berani dia menegur pemimpin. Tak kira lah siapa, kamu gubernur ke siapa, dia tegur. Dia berani tegur. Ni sifat yang ada pada sahabat Nabi SAW. Kemudian Ubaidullah berkata kepadanya, duduklah. Duduklah, sesungguhnya kamu hanyalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbuang-buang. Seolah-olah dia berkata apa? Seolah kamu sahabat Nabi yang terbuang-buang ni, maknanya maksudnya sahabat ni maksudnya sahabat yang tak kita kata apa? Yang dilupakan gitulah. Dilupakan gitu, dibalas oleh Abdullah Ubaidillah ni. Sahabat yang dilupakan. Macam orang sahabat baik, dah lama dah, maknanya dah terputus hubungan, dah tak berapa nak ngam. Begitulah maksud dia tu. Ia berkata iaitu Aiz berkata, dia jawab balik. Aiz berkata, apakah ada sahabat-sahabat beliau yang terbuang-buang? Adakah ada sahabat yang terbuang-buang? Dia bertanya balik.
Dan disebut sesungguhnya yang terbuang-buang adalah mereka yang hidup sesudah para sahabat dan orang-orang yang tidak termasuk kelompok sahabat. Mana dibalas balik, Ais balik. Bukan orang yang terbuang-buang tu, sahabat-sahabat yang terbuang ni bermaksud orang yang tidak ada pada zaman sahabat. Dia ada selepas dia tidak ada zaman Nabi, dan dia selepas daripada zaman sahabat. Bukankah maksud begitulah daripada ayatnya dibalas. Dibalas kata Ubaidullah. Antara yang dikatakan bukan sahabat apa? Bukan sahabat, orang yang sezaman, walaupun sezaman dengan sahabat, dia tak masuk Islam lagi. Dia tak masuk Islam, tapi dia ada pada zaman Nabi. Dia bukan dipanggil sebagai sahabat. Sahabat ni dia kena orang Islam yang berada pada zaman Nabi, yang pernah melihat Nabi SAW. Walaupun dia pernah melihat, tapi dia tidak panggil sebagai sahabat. Sebab dia bukan Islam. Yang keduanya, orang yang bukan daripada sahabat ni, orang yang sezaman dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Macam kisah apa? Uwais Al-Qarni. Mana nama Uwais? Uwais lah. Ada seorang nama Uwais. Uwais Al-Qarni. Kena tahu cerita lah. Uwais Al-Qarni, dia sezaman dengan Nabi, tapi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia nak jumpa Nabi, tapi tak dan. Tak dan nak jumpa Nabi. Sebab Nabi keluar pergi perang ketika tu. Dia pun tak banyak masa. Dia pun balik ke Yaman. Dan orang yang lahir selepas pada zaman sahabat. Itu orang yang dengan maksud orang yang tidak termasuk sahabat. Jadi ditegur. Dia berani tegur Ubaidullah. Sebab Ubaidullah ni antara orang yang dalang pembunuhan Sayyidina Husin. Dia hantar apa? Dia hantar tentera 4,000 orang untuk menyekat apa? Menyekat kumpulan Sayyidina Husin. Sayyidina Husin kan ramai pun, dalam 72 orang je. Tapi bila dia hantar 4,000, habislah kan. 4,000 lawan 72 orang, kalah lagi golongan yang sikit. Tapi kita kata, walaupun ada juga kejahatan tu ada, tapi jasa mereka terhadap Islam tu ada. Zaman-zaman mereka tu zaman kegemilangan Islam juga. Tapi ada juga mereka ni, ada di kalangan mereka ni yang kesalahan tu ada. Ada juga kesalahan. Seperti apa yang selepas pada itu, iaitu Hajjaj Yusuf Al-Saqafi. Hajjaj Yusuf Al-Saqafi tu dia antara yang banyak bunuh ulama tu. Zaman tu banyak bunuh ulama. Hajjaj Yusuf Al-Saqafi. Tapi jasanya banyak besar. Jasa Hajjaj tu besar. Dia antara orang yang meletakkan baris Quran. Orang meletak baris Quran. Kalau tak ada zaman jasa dia tu, tak boleh kita baca Quran. Tapi zaman dia tu zaman kerah. Kejam juga. Bengih orang. Tapi kita serahlah pada Allah SWT. Tetap berani nak menghukum. Sudah hadis yang seterusnya. Yang ke-10. An Huzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kamu sekalian harus benar-benar menyuruh untuk berbuat baik
dan benar-benar mencegah dari perbuatan mungkar. Atau kalau tidak, nescaya Allah akan benar-benar menurunkan siksa kepada kamu. Kemudian kamu berdoa kepadanya, tetapi ia tidak mengabulkan doamu itu. Ya. Ini pesanan. Pesanan Nabi SAW supaya lakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ini perintah. Perintah Allah dan perintah Rasul. Kerana bila melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, kita terlepas daripada bala Allah Subhanahu Taala. Dan juga orang yang melakukan perbuatan ni, orang yang melakukan perbuatan ni merupakan orang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Allah redha kepada mereka ni. Dan doa mereka tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Yang ke-11, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad kalimatu adlin inda sultan jaiz, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dan bersabda, berjuang yang paling utama adalah mengatakan keadilan pada penguasa yang menyeleweng. Itu jihad yang paling besar, yang paling afdal. Jihad ni banyaklah. Kalau buat jihad ni pergi belajar ilmu, jihad. Mengaji ilmu ni jihad. Lebih ilmu agama. Kemudian pergi berperang, berjihad. Dalam banyak-banyak jihad yang lebih afdal, kata Nabi SAW, jihad menegur pemimpin yang menyeleweng. Itu tanggungjawab rakyat tu. So tak ramai orang boleh buat tu. Tapi janganlah ada orang boleh buat, mampu buat, kita bertikai, apalah kamu ni. Kita bertikai, sedangkan apa yang dibuat tu betul. Sebab tak ada orang yang berani benda ni, ada orang berani. Jadi hebatlah orang ni. Dia mampu buat. Yang ke-12, ada yang ke-12, An Abi Ubaidillah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rasulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fi gharzi ayyul jihadi afdal, qala kalimatu haqqin inda sultanin jaiz, rawahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Sama juga. Daripada Abu Abdullah Tariq bin Al-Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu, bahasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, padahal ia sudah meletakkan kaki ini di atas pelana. Pelana ni macam orang naik kenderaan, naik kuda tu pelana. Manakah perjuangan yang paling utama? Tanya pada Nabi SAW, manakah perjuangan yang paling utama? Beliau menjawab mengatakan kebenaran pada penguasa yang menyeleweng. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi itu antara disebut antara menegur pemimpin yang menyeleweng, itu antara amal ma'ruf. Amal ma'ruf nahi munkar. Antara perbuatan amal ma'ruf nahi munkar. Dia tak kira siapa saja. Asalkan ada orang yang tak betul, perlu ditegur, kena tegur. Itu dalam tuntutan. Tuntutan kita dah baca, dia tegur apa? Gubernur, kan? Gubernur tu ditegur, sahabat Nabi tegur. Kemudian dia sebut sebelum ni, antara kisah Bani Israel. Antara Bani Israel yang dilaknat oleh Nabi mereka tu, antara mereka tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Pada mulanya eloklah, tapi dah kedua tu, nak negur yang kedua ketiga dah malas. Kata dah malas nak tegur lah. Cukuplah sekali. Itu kata kita, padahal perkara tersebut kena berjalan
sentiasa berjalan. Sehingga orang tu mengubah mengubah perbuatan dia tu, tindakan dia tu. Jadi sekadar insya-Allah yang hadis ke-13 ni panjang. Kita bawa satu hari lagi insya-Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dapat saya sampaikan pada pagi ni. Pada pagi ni ngantuk. Pada pagi ni mudah-mudahan perkongsian pada hadis pada pagi ni memberi manfaat, memberi pengajaran kepada diri kita. Bersama-sama kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi SAW, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insya-Allah. Aku qala hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatul arifin warzuqna faman nabina wa dhal masani wal hamalikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sallallahu rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.